Hi guys, welcome back to our channel Not Just a Mom. Hari ni Mom nak ajar masak mi kari. Okey, masukkan minyak dalam kuali. Lepas tu masuk 3 serangkai ya. 3 serangkai tu tiga sekawan bunga lawan, bunga cengkeh dan buah pala. Lepas tu masuk daun kari. Okey, masukkan bawang putih, bawang merah. Semua ni saya simpan ya, saya dah blend siap-siap. Lepas tu masuk dalam beberapa senduk lah. Tengok kalau nak buat kuah sebanyak mana tu, letaklah lebih sikit. Okey, bila dah garing, masukkan serbuk kari ayam, serbuk kari ikan sikit, campur ya, serbuk kari ayam dengan serbuk kari ikan. Bila dah garing, masukkan air. Masuk dalam 3 cawan air. Lepas tu masukkan ayam. Kacau sekejap, lepas tu masukkan ketam. Okey, masuk ketam dalam 1 ekor ketam lah, untuk manis saja ketam ni. Sebab kita kan tak masuk gula kan. Okey, masuk cube ayam Maggi. Lepas tu masuk garam. Ketam tu ambil balik sebab kita tak nak dia terlalu masak. Kalau ketam barang-barang laut ni seperti ketam apa semua tu, dia kalau kita masak lebih-lebih nanti dia akan jadi keras. So sekejap aja kita masukkan. Okey, tutup. Tunggu sehingga ayam masak. Selepas ayam dah masak, masukkan fish cake dan fish ball. Lepas tu masukkan santan. Santan ni sebab saya simpan dalam freezer, dia keras lah sikit. Masukkan air. Masukkan air dan biarkan ia mendidih. Lepas tu masukkan tahu kering ya.